Soalan 21, ringkaskan. Okey. Negatif 6A kuasa 3B kuasa negatif 1/6 per C kuasa 2 braket 3. Darab dengan B 1/2 C3. Okey. Untuk soalan indeks macam ni, pelajar kena selesaikan satu-satu. So, cikgu permudahkan dia. Cikgu ambil yang depan dulu. Kita selesaikan satu-satu. Okey, kita ambil negatif 6. So, negatif 6 ni sebenarnya kuasa 3. So, negatif 6 darab negatif 6 darab dengan negatif 6. So, kita akan dapat negatif 216. Maksudnya negatif 6 kuasa 3 macam ni lah. Okey, so selesai. Yang pertama. Okey, yang kedua. A kuasa 3. A kuasa 3 ni, bila kita bracketkan dia macam ni, so kita boleh darab terus. So, A 3 darab 3, 9. So, A 9. So, settle yang A. Okey, seterusnya B. Okey, untuk A So, A kuasa 9. Okey, so yang B negatif 1/6 kuasa 3. Bermakna negatif 1/6 darab dengan 3 lah. Dia akan jadi macam ni. Negatif 3/6. So, 1/3 kan. 3/6. So, kita kecilkan. Dia akan jadi negatif 1/2. Okey. So, cikgu tulis balik. B negatif 1/2. So, settle yang atas. Okey. Seterusnya. Per dengan C kuasa 2. So, kita darab dengan B 1/2 C kuasa 3. Okey, so dekat sini. Okey, C kuasa 2 ni yang bawah ni. Yang bawah ni. Okey, yang bawah ni pun dikuasakan dengan 3 Dikuasa yang 3. Maksudnya 1 per C kuasa 2 dia bracket macam ni. Kuasa 3. Okey, bermakna 2 darab 3. So, dekat sini akan jadi 6. Okey. So, dekat bawah akan jadi 6. Okey. Okey, so kita settlekan lah. Okey, kita potong C3 kita potong. C6 ni kita potong. Dia jadi C3. Okey, sebab bila bahagi dia akan jadi tolak lah. Dia akan jadi tolak dia. Ataupun biasanya kalau cikgu sekolah yang mula-mula belajar indeks, dia akan tulis macam ni. C. So, C ni ada 6. So, darab dengan C3. C. So, kita potong C. Potong C. Potong C. So, akan tinggal C3. Dia cerita dia macam ni. Okey. Kalau darab. Okey, B. Okey, negatif 1/2 darab dengan B 1/2. So, kalau darab, negatif 1/2 tambah 1/2. So, dekat sini akan dapat kosong lah. Kosong. Okey, kalau B kosong, bermakna B kuasa kosong ialah 1. Jadi, dia akan jadi B1. Okey, so jawapan dia ialah D lah. Yang tinggal ni. B ni habis. Okey, so negatif 216 A kuasa 9 per C 3. Settle soalan 21. Kita pergi kepada soalan 22. Diberi bahawa 30 biji logam berbentuk spera. Kita ada 30 biji logam berbentuk spera dengan setiap satu berjejari 35 cm. Dileburkan untuk membentuk 70 kon yang serupa. Cari isi padu sakun. Okay, so 30 biji logam berbentuk spera dengan setiapnya berjejari 35. So, spera. Kita lukis dulu gambar spera. Okey, jejari dia 35 cm. Okey, so kita cari luas spera dululah.
Luas pera formula diberi Okey, 4/3 pi j kuasa 3. Just masuk je lah. Okey, 4/3 darab pi darab jejari. Jejari 35 kuasa 3. Cikgu tekan kalkulator. 4/3 darab dengan 22/7 darab dengan 35 kuasa 3. So, kita ada kuasa 3, topi 3 lah. Okey, topi 3. So, kita akan dapat jawapan macam ni. Okey, ni untuk 1 spera. So, dekat sini dia 30 spera. So, kita darab dengan 30. Okey, akan dapat macam ni jawapan dia. 500 ataupun 5.390.000. Okey, untuk dileburkan dan membentuk 70 kon. Soalan dia nak cari sebuah kon. Jadi, kita bahagi dengan 70. Okey, kita akan dapat 77,000. So, jawapan dekat sini tak ada 77,000. Kita just tekan engineering. So, akan dapat 77 darab 10 kuasa 3. So, 77 darab 10 kuasa 3. So, dekat sini tak ada. Dia dalam bentuk piawai. Alih 1 titik. So, dekat sini mesti tambah 1. So, jawapan dia ialah D. Soalan 23. Raja 11 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban ayam. Pak Minhad bercadang untuk menukar palang lama PQ dengan yang baru. So, PQ kita take note dekat sini dulu. PQ ni lah palang dekat sini lah. Okey, dengan palang yang baru. Dia perlu tahu panjang palang itu untuk membelinya. Okey, diberi bahawa garis lurus bagi atap PS. So, PS dekat sini. So, garis lurus dia 4Y sama dengan 3X tambah 36. Cari panjang dalam cm palang PQ. So, kita nak cari palang PQ. Kita hanya diberi persamaan garis lurus dekat sini. Okey, mudah kalau kita nak cari. So, kita andaikan yang ni ialah paksi Y. So, dekat sini kosong. So, kena cari koordinat dekat sini. Okey, koordinat pintasan X, Y dia mesti kosong lah. Okey, bermakna 4 darab dengan kosong sama dengan 3X tambah 36. So, selesai. Yang ni habis. 3X bawa pergi sebelah. Negatif 3X sama dengan 36. So, X sama dengan 36 bahagi negatif 3. So, kita akan dapat jawapan dekat sini negatif 12. Okey, bermakna jarak dekat sini ialah 12. So, jarak dekat sini pun sama, ialah 12. Jadi, panjang palang ialah 24. Jawapan dia ialah C. Soalan 24. Sebuah padang berbentuk segi empat tepat. So, kita lukis dululah segi empat tepat. Paling mudah sekali. Okey. Mempunyai panjang dan lebar masing-masing X tambah 8. Maksudnya disebut panjang dulu. Panjang X tambah 8. Lebar X tambah 4. Okey. Jika luas padang 192. Okey, luas padang ni 192. Hitung perimeter. Okey, apa maksud perimeter? Pelajar kena tahu. Hasil tambah keliling. Okey, jadi kita kena carilah nilai X. So, pelajar tahu kalau segi 4 tepat panjang darab lebar. So, panjang darab dengan lebar dapat 192. Kena selesaikanlah. Panjang dia X tambah 8. So, darab dengan X tambah 4 sama dengan 192. So, kita boleh cari nilai X dia. Kena selesaikan. Okey, cikgu selesaikan. Kaedah mudah. Sambil-sambil tu pelajar boleh belajar kertas 2.
Okey, X darab X kuasa 2 tambah X darab dengan 4, so 4X. Selesai yang depan. Belakang, 8 darab X, 8X, 8 darab 4, 32, sama dengan 192. So, dekat sini kena selesaikanlah 4X dengan 4X. So, kita akan dapat X kuasa 2 tambah 12X tambah 32 tolak 192 sama dengan 0. Selesaikan dekat sini dulu. Okey, cikgu selesaikan. 32 tolak dengan 192. Negatif 160. So, X kuasa 2 tambah 12 tolak 160 sama dengan 0. Okey, kalau persamaan kuadratik, kita kena buat lagi lah 2 bracket sama dengan 0. Okey, cuma bila untuk kertas 1, kita just tekan saja ya, cari nilai X. Cari nilai X. Mod. Okey, cari equation. Okey, tekan anak panah sebelah degree, so 2. So, A dia ialah 1. B dia ialah 12. C dia ialah negatif 160. So, kita akan dapat X dia 8, X dia negatif 12. So, kita ambil 8 lah. Okey, so cikgu tertinggal X kat sini. Jadi, kita ambil X dia ialah 8 untuk soalan ni. Okey, so cikgu untuk soalan ni X dia 8. Bermakna panjang dekat sini dah jadi 16. Panjang dekat sini 8 tambah 4, 12. So, dekat sini pun 16 juga. Dekat sini pun 12. So, untuk perimeter kita tambah keliling dia. So, cikgu tambah 16 tambah dengan 16 tambah dengan 12 tambah dengan 12. Okey, kita akan dapat jawapan dia. Okey, cikgu reset semula reset semula. Okey, 16 tambah dengan 16 tambah dengan 12 tambah dengan 12. So, kita dapat perimeter dia 56. Soalan 25, titik manakah yang memuaskan ketaksamaan? 3X tambah Y lebih besar daripada 12. Okey, sekarang ni dia tanya titik yang mana satu. So, kita kena masuklah satu-satu. Untuk soalan macam ni mudah So, yang ni ialah X, yang ni ialah Y. So, kita masukkanlah. So, 3X dia ialah 6. Okey, tambah dengan Y dia ialah 8. Adakah ia lebih besar daripada 12? 3 darab 6, 18. So, 18 tambah dengan 8. So, kita akan dapat 26. Lebih besar daripada 12. Okey, logiklah A itu. Okey, kalau nak semak yang lain pun boleh. Pelajar just tekan kalkulator. Pelajar just masukkan saja. Okey, so cikgu tunjuk yang kedua. So, 3. Okey, so 3 persamaan tu darab dengan, kalau kita nak jawab B tu 2 lah. 3 darab dengan 2. Okey, tambah dengan 6. So, kita akan dapat 2. So, 2 lebih besar daripada 12. So, salah lah. So, salah kat sini. Ataupun 3 darab dengan 2. Okey, cikgu tulis 3 darab dengan 2, 6. Tambah dengan 6. Okey, lebih besar daripada 12. So, 3 darab dengan 2, 6. 6 tambah 6, 12. 12 lebih besar daripada 12. So, statement ni salah. Dan yang lain ni semua salah lah. Okey, settle soalan 25. Kita pergi kepada soalan 26. Rajah 12 menunjukkan sebuah trapezium DEFG. Okey, diberi A ialah luas trapezium. So, A ni dia bagi kepada kita luas trapezium. Okey, ungkapkan luas trapezium dalam sebutan X. Okey, yang ni basic pelajar kena tahu
luas trapezium. Luas trapezium. Okey, sama dengan 1/2 A tambah B darab dengan C. Ini basic. A ni ialah yang selari. Inilah A, B. Kalau terbalik pun boleh, tak ada masalah. So, A, B dan C. Okey, dan luas trapezium dia dah bagi dah. Pada kita ialah A. So, A lah kat sini kalau cikgu masuk dalam formula. So, 1/2 A dia berapa? 3X. Okey, tambah dengan B dia berapa? 8X tolak 5. So, darab dengan C 4X. Mudah Okey, kita selesaikan dalam bracket dulu. 3 tambah dengan 8. So, kita akan dapat 11X. Okey, tolak 5. So, kita nak darab dengan 4X. 11 darab dengan 4. 44X. Okey, tolak 5 darab dengan 4X. So, 20X. So, dekat sini kita ada 1/2. Apa maksud 1/2? Bahagi 2 lah. So, kita akan dapat, kalau bahagi 2 akan dapat 22. So, kat sini bahagi 2 akan dapat 10. So, jawapan dia, okey, dekat sini 11X darab dengan 4X. So, 44X kuasa 2. So, cikgu tertinggal. So, jawapan dia 22. X kuasa 2 tolak dengan 10X. So, jawapan dia ialah C. Soalan 27. Isi padu sebuah kon V cm3 berubah secara langsung dengan tinggi H dan kuasa 2 jejari tapaknya. Okey, first kali pelajar mesti clear. Ni soalan ubahan. So, V berubah secara langsung. Maksudnya V berubah secara langsung dengan tinggi. So, H dan kuasa 2 jejari. Maksudnya jejari kuasa 2. Okey. Sebuah kon dengan tinggi 21 dan jejari 6 cm mempunyai isi padu 792. Hitung isi padu cm3 kon dengan tinggi 14 dan jejari 15. Okey, first kali untuk soalan yang kedua ni. Okey, untuk soalan yang kedua ni, hitung isi padu ni. Kita kena clear yang atas dulu Maksudnya kena cari dulu nilai K. So, cikgu masukkan V sama dengan K H J kuasa 2. So, V dia dah bagi 792. 792 sama dengan K H dia dah bagi tinggi dia 21. So, jejari dia ialah 6 kuasa 2. Okey, untuk soalan macam ni kita just tekan kalkulator je lah. Okey, so cikgu tunjuk kaedah tekan kalkulator 792. So, cikgu reset balik 792. Okey, alpha soft. Okey, so K tu kita ganti dengan X, alpha X. Okey, darab dengan 21. Darab dengan 6 kuasa 2. 6 darab 6, 36. 36. So, shift soft. So, kita akan dapat 1.05 lah. Okey, so 1.05. So, K ni kita masuk balik dalam persamaan ni. Ke atas tu. So, cikgu masukkan balik. V sama dengan 1.05. H, J kuasa 2. Okey, untuk soalan ni, hitung isi padu apabila tinggi kon tu 14, jejari dia 15. So, masukkan saja 05 darab dengan H dia 14. So, darab dengan jejari kuasa 2. Maksudnya 15 kuasa 2. So, dekat sini pelajar just tekan kalkulator je lah. Okey, sebab dia direct Okey, so cikgu tekan. Nilai K tadi dah ada. Darab dengan 14.
Okey, lepas tu kita darab dengan 15 kuasa 2. So, cikgu nak buat bracket lah, 15 kuasa 2. Okey, so tekan. Jawapan dia 3,300. Okey, settle soalan 27. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan 28. Okey, soalan 28 diberi 42x7 sama dengan 10. Okey, ni ialah bentuk metrik. Ni ialah bentuk metrik. Maksudnya mudah Kalau metrik macam ni, satu baris dua lajur, 1 kali 2. Pelajar kena tahu ni dua baris, baris ni baris macam ni baris, dua baris, satu lajur. So, bila kita dah tahu bentuk metrik ataupun peringkat metrik, jawapan dia 1 lah. Satu baris, satu lajur ni jawapan dia dapat 10. So, macam mana dapat 10? 4 darab dengan X. 4X tambah dengan 2 darab dengan 7, 14. Sama dengan 10. So, 4X sama dengan 10. 14 bawa pergi sebelah, tolak 14. So, kita akan dapat 4X sama dengan 10 tolak 14. So, kita akan dapat negatif 4. So, X sama dengan negatif 4 bahagi negatif 4. So, kita dapat jawapan dia 1. Bukan negatif 4 bahagi dengan 4. Minta maaf pelajar. Negatif 4 bahagi dengan 4 saja. So, kita dapat jawapan dia negatif 1. Okey, jawapan dia ialah B. Soalan 29. Dalam rajah 13, JK ialah tangen kepada bulatan KLM. Dan DK. Dekat K dan JML ialah garis lurus. Hitung nilai X. Untuk soalan bulatan ni sangat mudah lah. Basic pelajar kena tahulah. Basic pelajar kena tahu. Bila ada sahaja satu tangen dan ada satu segitiga yang bersentuhan dengan tangen macam ni. So pelajar kena tahu sudut dekat sini sama dengan sudut dekat atas. So kita ambil garis ni. Dia paling mudah sekali, kita ambil garis ni. So sudut dekat sini kan setentang dengan dia. Dekat sinilah jawapan dia, ataupun lagi satu paling mudah dekat sinilah. So ni garis dia setentang dengan garis dia. Ni jawapan dia, maksudnya A, B lah. A sama dengan B. Ataupun kat sini cikgu buat CD. C sama dengan D. Bermakna kalau pelajar tengok soalan ni, ni gambar segitiga yang bersentuhan dengan tangen. Ni basic. So sudut dekat sini 40 sama dengan sudut dekat sini 40. Mudah je. Bila kita dapat 40, segitiga kaki sama. Kalau kat sini 40, so automatik pelajar tahu dua ni lah. Satu segitiga 100, 180 tolak 40. So kita dapat 140. So 140 bahagi dengan 2 dapat 70. Bermakna sini 70, kat sini 70. So kat sini 70 lah. Mudah nak cari nilai X. So nilai X ni ialah sebuah segitiga. Senang. 180. Kita tolak dengan 40. Kita tolak dengan jumlah dekat sini 100, 110. So jawapan dia ialah 30. Dan soalan yang ke-30. Rajah 14 menunjukkan dua bulatan J dan K yang dilukis dengan skala 1/n. So skala dia 1/n. Diberi luas J dan K masing-masing ialah 154 dan 7546. Maksudnya J ni 154. So 154. Dan K ni ialah 7546. Hitung nilai N. Mudah je. Kita masukkan dalam
dalam nisbah yang ada. So, J ni ialah 154. Okey, nisbah dengan 7546. So, macam mana J ni jadi 1? Mestilah bahagi dengan 154 juga. So, kalau sebelah kiri bahagi 154, kat sini pun bahagi 154 juga. Okey, kita tekan kalkulator. So, 7546 bahagi dengan 154. Okey, kita akan dapat jawapan dia 49. Okey, so soalan dia tanya nilai N. So, nilai N tak perlulah kita ambil 1/49. Macam ni kita ambil just terus ambil N dia 49.